Hujan masih lagi turun dan tak hati nak berhenti. Tapi kita memang dah nak on the bike dah. Tak boleh tunggu dah. Sebab kalau ikutkan kita ada camping ride and camp dekat balik pulau. Sebuah tempat yang baru. Sebuah tempat yang baru nak up lah. Jadi DK pun dah prepare semua dah. Bag, camping bag nampak belakang tu. Tak nampak. Tu. Camping bag belakang tu. Baju hujan dah pakai. Seluar hujan pun dah pakai. Bawah seluar hujan seluar pendek. Tak boleh pakai seluar panjang. Dia tak selesa. So sampai ke hari ni masih lagi aku tak dapat seluar hujan yang selesa. Seluar hujan yang betul-betul selesa pakai boleh ride jauh. Masih tak jumpa lagi. Jadi kita layan lah seluar apa yang ada. Okay, ketat jugalah. Rasa ketat, syok oh. Okay, jom kita pelan-pelan kayuh ke balik pulau. Jom, let's go. Alright guys, kita dah masuk Jambatan Pulau Pinang dah. Dah tak hujan, tapi depan tu tengok macam nak hujan. So kita layan yang kita pakai je baju hujan. Takkan buka design nanti. Okay, jom kita masuk jambatan dulu. Nanti kita akan update from time to time. Hari ni DK akan bercamping dengan Cik Aziz dengan seorang lagi kawan DK. So kita dua akan bercamping dekat satu tempat baru. Baru buka hari ni, launching. So kita nak pergi rasmikan tapak baru itu. Jom, let's go. DKBT Motor, just right. Pagi tenang, jalan masih kosong. Angin sejuk, hati rasa lapang. Perlahan ride, tak kejar masa. Nikmati dunia seadanya. Maksi yang bawa, steady saja. Tak perlu laju, janji rasa. Setiap tempat ada cerita. Simple moment, itulah bahagia. Dah banjir sikit. Ada kenaikan air. Jadi semua kereta mengelak nak masuk kenaikan air tu. Kita pun elak jugalah. Jadi kita kena pencit kita ya. Nah, akibatnya kalau hujan secara mendadak dan lama sampai tak henti nak berhenti. Jadi macam ni ya. Dia akan flash pula. Dalam lah, separuh saya, tak sampai separuh pun. Alright guys, dah gelap balik lah, dah gelap, banyak hujan dah. Cik Ivy pula, dia pakai baju biasa. Tengok dia pakai baju terbalik. Ada ke betul? Tak tahulah, pandai-pandai dia. Dia pakai baju terbalik, lagi dia masuk, aku tak tahu. So, jom. Let's go. Layan, sejuk. Sebab lah, macam dengan kencing tau. Daripada situ dah syok. Balik pulau. Jalan pukis. Layan lah. DJ1 tak pernah menghampakan. Yeah. Let it flow, kemanapun kita go. Tak perlu fikir jauh sangat, just nikmati setiap saat. Ride slow, feel the breeze. Hidup ni simple as it is. Journey never really ends. Just ride again and again. Henti kopi tepi jalan, dengar sungai, tenang fikiran.
Langit biru, daun bergoyang, semua ni rasa macam sayang. Bersyukur dengan apa ada, tak perlu lebih, cukup seadanya. Dalam diam hati berkata, semua ini ciptaannya. Rise slow, let it flow, kemanapun kita Samwise Escape. Buat nak jalan tu. tak perlu fikir jauh Sini ya. sangat. Just Dah tulis Samwise Escape. So tapi terus ke dalam ni. Jom, let's go. Kita terus masuk terus. Kita masuk terus. Ini ya. Tak jauh kan? Ha? Tak jauh kan? Berapa meter? Jom, let's go. So inilah jalan nak masuk dia. Dia kena masuk perkampungan. Lepas tu sampai. Okey, kanan kiri ikut je signboard. Ikut je signboard. Pasti sampai. Ada rusa. Ada rusa sini. Oh, ada rusa. Tak ada, pergi apa tengok rusa. Ada rusa. Nampak tak rusa? Oh, ada rusa sini ya. Di Penang ada rusa, lain macam. Sini rusa apa tak nak rusa? Ini rusa dari mana-mana tak tahulah, diimport mai. Okey, jom. Go. Pokok ni lah, banyak pokok-pokok hutan, pokok-pokok apa? Apa tu? Nature. Banyak pokok ni lah, pokok apa nama tu? Pokok durian. Aduh. Apa ikut ya signboard? Ikut je signboard sampai ke atas. Dia nampak ikut signboard je. Jangan ikut map lah. Map mungkin dah takkan bawa jalan dia dah. Ikut signboard. Dia naik bukit sikit lah. Dia menampak sikit naik bukit. Dia tahan tinggi dia. Jom naik bukit. Satu lah, takkan nak pergi dua. Iwan kalau masuk bukit macam ni memang tak boleh lah gear dua. Tak nak tahu lah. Naik lagi. Ada gambar ni. Ada gambar apa? Foto. Kita turun je. Oh, sampai dah kita. Nampak gayanya. Kita sudah sampai. Alright. Sampai. Samwise Escape. Halo. Ayo, kan apa ya? Terima. Okay. Mamalai. Sampai dah kita di Samwise. Go balik pulau by Samwise. Ni dia. Ni dia punya kafe dia. Okey, betul ni tepat. Dia punya penginapan untuk siapa yang tak nak ni. Dan atas tu tak kita pergi tengok. Atas tu, oh kena naik atas tu. Naik atas tu, dekat atas tu nampak ada kemah. Ada kemah semua situ. Alright. Oh, atas ni pun boleh ni asalnya. Kita tengok atas ni Ustaz. Oh, atas ni pun. Jadi. Oh, atas ni pun menarik ke atas ni? Oh, atas ni boleh lah. Kita parking atas ni je lah. Oh, menarik. Toilet kat sini. Kan? Ini ada ayak
Oh, ada ayak. Semua dah cukup. Complete. Alright. Jom kita buka baju hujan dulu. Baju hujan tak buka lagi. Buka baju hujan dulu. Jom kita tengok toilet. Toilet dia biasa je, simple lah. Dia ada shower. Ada lampu sini. Ada shower. Tapi tak ada heater lah. Dan ada tempat untuk membuang. So tapak. Sini boleh tapak satu. Bawah tu pun kalau kita nak tapak boleh juga. Dan atas tu ada 1, 2, 3. Ada 3 platform. So, ada 4. Setiap platform ni. Okey, dekat atas ni. Ini dah tutup lah. Mungkin ada masih lagi dalam renovation. Ada running water kat sini. Platform A, B, C dan D. Ada 3 platform, 4 platform. So ini dia ada kemah siap. So ni platform. Platform ni so ni kemah. Ni ada kemah nampak. Oh nice. Excuse me. Wah, ni nice man ni. Yang ni siap-siap dapat man ni. Oh ni syok ni. Ini boleh 1, 2, 3, 4 family ni. 4 family. 4 orang. Ni bed dia. Tidak. Dan inilah view. Penat agak nak menampak naik atas tu. Dan tu yang tadi kita kata platform tu. Sini memang tak kena apa lah. Pokok semua dah potong dah. So clear. Tak ada apa. Tak ada kata tidur tiba-tiba kena buah durian ke apa ke. Motor kita tak nak naik boleh. Tapi rasanya jalan kaki lah. Tak payah naik lah. So dia ada power. Ada power ni. Ada power. Lepas tu ayak kat situ. Lepas tu ada kolam mandi tu belakang tu. Weh Cik Aziz, belakang tu ada kolam mandi. Swimming pool. Right. Okay, sekarang ni DK dengan Mr. Sam. So dia lah owner ataupun pemilik lah kawasan ni. So Mr. Sam, boleh cerita sikit tak bila tempat ni di-establish? Bahasa boleh, bahasa Sabah boleh, bahasa Jepun boleh, tak kira. Official buka hari ni lah. Memang kita testing yang sudah buka bulan 4, 18 hari bulan lah. 18 of April lah kita. So sudah. Today hari ini adalah More official lah. Soft launch. 16 of May. Kira consider officially launch lah. May So, 16 lah. Go apa search dekat Google Map, go balik pulau by Samwise SKP. Yang ni. Nanti dia akan letak location lah. So sini basically Sam punya idea dia nak buat tempat untuk event lah. Event place lah. Dia adalah event place. Event place. So dia memang open kepada Dia memang open kepada siapa-siapa sahaja yang apa-apa company yang nak buat event kat sini yang berlandaskan pokok durian. Dia memang bau durian ni kuat ni. Aku tak tahu bau durian kat mana. Memang bau durian. Betul tak? Betul apa? Dia bukan bau kopi, dia bau durian. So di sini basically adalah lebih fokus pada event space lah. Event space. Dan mungkin Mr. Sam boleh cerita lebih detail lah. Apa tu yang you sediakan di perkhidmatan ni? Okey, tempat ini memang sesuai untuk sesiapa nak family kah atau corporate kah atau siapa kumpulan lah, kumpulan geng motosikal kah, atau bicycle kah atau hiker kah, kamu nak suka nature lah, yang suka nature dan mau chill sama-sama kah. Ini tempat memang sesuai lah. Ada yang mau datang buat camping, tapi kita memang event, ada mau datang buat breakfast, satu kumpulan mau buat event untuk
apa tu, kamu mau buat party kah, kamu mau buat hostel punya private space lah, macam lebih private, kerana ini memang gated punya tempat lah. Jadi dia lebih selamat, lagipun dia lebih apa tu, lebih private lah macam Ya, apa. okay, faham. So basically dia macam satu tempat yang kalau kita nak rent space ni tak ada orang kacau lah. Kalau kita nak buat event pemotoran, contoh GV, kalau GV kau nak buat ride and camp kat sini pun boleh. Dia ada facility tandas, ada facility apa semua macam di kita tadi kan, dia ada semua tu. Dan di sini ada cafe dah. Ini cafe dah. Kat sebelah ni. Yang ni cafe. Sementara buat masa ni weekend je lah beroperasi. Tapi basically dia punya idea dia nak buat cafe di sini. So siapa-siapa yang rider ke mana, siapa yang nak datang rasa environment ataupun nak tengok sunset, boleh datang ke sini. Sini best memang sunset lah. Tapi sini memang according to Mr. Sam memang sunset lah. Memang sunset number one. Boleh nampak sunset kat sebelah sana. So nanti petang nanti kita akan tengok sunset macam mana. Hopefully cuaca mengizinkan, kita boleh tengok sunset. Dan kita akan ambil sikit lah sunset punya ni. Nanti kita akan tunjuk sikit lah video sunset. So okay Mr. Sam, thank you. Basically ada apa-apa nanti dia akan contact you lah. Akan beri you number dekat bawah ni. Nanti dia akan contact you untuk nak booking ke, nak buat apa ke, nak buat apa benda saja. Contact Mr. Sam. Harga nanti Mr. Sam akan beritahu. RM35 ke, RM25 ke, RM10 ke, free ke, apa-apa ke. Nanti Mr. Sam akan beritahu nanti. Jangan tanya saya tak tahu. Sebab saya bukan owner. Kalau saya owner, saya bagi free lah. Okay? Alright, thank you Mr. Sam. Okay guys, ini kemah kita hari ni. Agak besar lah kemah kita ni. Kita boleh berdiri dalam tu. Dia bagi kursi healing 2 dengan meja. Lepas tu ada ruang tamu. Lepas tu ada bilik kamar tidur di dalam. Okay. Cuaca pun dah cantik dah. Matahari pun dah keluar dah. Okay. So sekarang ni kita tengah relax. Nanti pukul 4 lebih, pukul 5 tu kita keluar pergi cari makan. And then kita main balik, kita ambil sunset pula. Oh, ada durian tu nampak? Oh, pokok durian tu. Oh, Memang ada buah buah. banyak. Oh. Buat stand lah. Tak, aku buat video biasa. Buat sikit lah video. Yang lah kat belakang. Okay guys, nampak gayanya kita lepak dan tengok sunset, tapi sunset tak jadilah hari ni. Sambil-sambil kita makan kuih pisang. So sunset memang tak nampak. Nak mari tengok. Sunset tak ada. Sunset tu dah hilang. Dimakan awan. So kita jumpa esok pagi je lah noh. Sambil-sambil malam ni kita buat sikit video-video short untuk camping kita yang tak seberapa ni. Camping cincai-cincai kita. Camping atas pelantar. Pelantar disediakan. Kita berada di atas ni. Sebelah jiran kita, ini kita. Sebelahnya tak dapat kosong. So dia ada 4 pelantar. So buat masa ni 2 pelantar saja yang ada orang lah malam ni. Okay. So kita relax dulu. Sambil-sambil tengok, harap-harap kot ada boleh nampak sunset ya. Okay guys, malam sudah menjelma, senja sudah mari. Keadaan di sini sunset yang tak ada. Yang ni lampu ni dipasang oleh Cik Aziz. Oh, apa tengok. Oh, running light oh. Oh, canggih. Lampu dikir. Meja. Lampu. Santai. Cukup. Relax. Kita malam ni kita duduk di sini. Sambil kita relax-relax. Sambil kita santai-santai. Dan esok kita bangun pagi. Tak nampak dah sunrise belakang. So kita bangun pagi. Hopefully cuaca malam ni cantik. Dan kita relax. Dan kita balik. Right. See you tomorrow lah. Bye.
Good morning semua. Semalam tidur cukup lena, cukup sedap. Dengan bangun dengan bunyi apa? Nature. Okay guys, inilah suasana pagi di sini. Sekarang jam menunjukkan pukul 7. Dan semalam ada durian yang jatuh. Sekejap kita buka tengok macam mana dalam dia lah. Ini pokok-pokok durian yang ada. So pagi ni rasanya kita dapat breakfast durian lah. Weh guys, isi kuning guys, isi kuning. Nampak Lama. Oh. Yo. Fuyo. Mai kat ni. Fuyo, kejap sangkut-sangkut. Aduh, fuyo. Fuyo. Tak sia-sia bawa pisau ekor RM2. Okay, guys. Ini siapa ramai nak main. Pasal nak makan durian free. Kan tak pakai mic. Tak ada. Inilah breakfast kami ya tau. Inilah breakfast kami. Durian. Alright guys, so kenyang. Oh, kenyang makan durian free. Alright, so pada hampa yang tengok video DK ni, apa kalau berminat nak main camping kat sini, kalau rezeki hampa ada, dapatlah durian jatuh malam, hampa bolehlah pergi ambil. Kalau tak luruh tu jangan ambil lah. Betul kalau luruh pula jatuh kat kawasan kita, kita punya lah kalau ikutkan hukum kan, betul kan? Kalau dia walaupun pokok olin betul ya? Macam tu ke? Tak tahulah. Aku tak tahu. Yang aku tahu benda dah jatuh kat rumah aku, takkanlah aku nak pergi lempak balik ke rumah orang kan. Aku makanlah. Orang kata tu rezeki kan, rezeki datang bergolek-golek. Itu betul. Rezeki datang bergolek-golek. Okey. So macam itulah cerita dia. Makan. Cik Aziz tengah makan durian dia, tengah enjoy. Okey. Minta maaf lah kalau ada bunyi gereng-gereng tu sebab kipas tu. Okey. Alright, so sampai di sini saja video hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudi tengok sampai habis. Dan terima kasih kepada semua yang sudi follow dan like. Okay? Kita jumpa lagi di hari yang lain, di waktu yang lain, tapi di channel yang sama, DK BT Motor. Bye bye.